Malaysia tidak akan berhenti di sini. Ini adalah suara Malaysia. Alhamdulillah, wira dan wirawati Malaysia dapat kembali dengan selamat ke tanah air di atas usaha diplomatik tertinggi Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Bukan mudah, bukan senang. Kita tak ada apa-apa hubungan dengan Israel, tetapi atas hubungan akrab rakan-rakan Datuk Seri, beliau menelpon sendiri, terutamanya Presiden Turki Recep Erdogan, memohon supaya Turki bawalah balik anak-anak Malaysia yang berjuang demi tanah air, demi Gaza, demi Palestin, membawa balik bersama, keluarkan daripada Israel. Alhamdulillah, semalam sampai ke tanah air Dr. Sani, ya, sama-sama, dan kami di Wisma Putra bagi pihak kerajaan, kami akan terus bersuara di apa jua peringkat, di baik rantau, di baik ceruk mana, dan peringkat antarabangsa. Kita akan menekan supaya bumi Palestin yang merdeka mesti ditubuhkan segera. Itu je kehendak kita. Dan alhamdulillah, semasa Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini, telah banyak negara-negara telah pun menyatakan kesokongan mereka dan mengiktiraf negara Palestin yang merdeka, insya-Allah. Dan kita yakin tak lama lagi, kalau tadi kata firasat ada mengatakan 2027, kalau boleh kita nak supaya negara Palestin yang merdeka diwujudkan pada bila-bila masa dengan segera, insya-Allah. Amin. Amin. Itu sajalah. Kita doakan yang 9 orang yang telah pun diintercept oleh Zionis Israel sedang berusaha untuk keluarkan. Saya baru brief Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah pun menghubungi pihak Turki, saya telah pun teks, kami telah pun teks Secretary of State Deputy Amerika untuk mengeluarkan mereka segera. Secepat mana saya tak tahu, tapi kita akan berusaha. Kalau boleh secepat mana yang telah kita dapat keluarkan wira-wirawati kita Global Sumut Portilla, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.